Day 10 in Tokyo. Dulu sini train, ada train station. Tapi dah tak ada, dah tutup. So dia tutup jadi macam ni. So boleh cross ke sana kalau nak. Style dia. Oh tu, nampak dia tutup. Di 10, so kita akan pergi ke Team Lab Tokyo. Go to Team Lab. Team Lab. Walaupun kaki sakit. Kaki sakit, tapi tak apa. Walaupun demam dan sakit. betul. Weh, nampak tu sakit dia. Nanti banyak, kita akan rekod banyak dekat dalam Team Lab ni. Team Lab Planet Tokyo. So kita nak masuk, nak entrance. Forest, athletics forest, and catching and collecting forest. Kau dah kenapa budak ni? Telur. Wah. Dekat nak balik. Kita rekod seorang-seorang. Dah, ramai-ramai kecil sangat. Jangan ambil kira ramai-ramai kecil sangat. Dekat lantai. Tadi aku buat kecil sangat, tak nampak sampai. Ambil yang saiz besar sikit. Ular ke. Tu cicak okey, dia besar. Seorang-seorang. Betul. Derek. Pink colour Derek. That would be a little bit new. Susah pula yang kecil ni. Kena cabut kasut dengan stokin, letak dalam loker. Sebab tak silap masuk dalam ni kena air basah-basah. So semua kaki ayam seperti sejuk. Sejuk ke tak air, itu persoalannya. Marilah kita lorong yang gelap. Wah. Oh yo.
sejuk air. Wah, sejuknya air. Mendaki bukit. Oh, apa pula lepas ni? Seramnya. Wah, bestnya. Air. Oh, wow. Wow, cantik dia. Jalan dia pening. Mana jalan dia? Wish. Wah. Cerita tu, lagu tu. Oh. Cantik lah ni. Wow. Dah lama lagi kat sini. Wow. Kaki saya. Dalam tak? Ada ikan. Wah. Belon-belon. Kat Akihabara Station. Tadi pergi Akihabara Street. Tengok Dila beli apa? Dila beli jauh. Oh, Tima kat sana dah. Laju. Tengok mereka borong apa? Ni borong apa? Nothing. Jiu. Ah, tu dia. Borong-borong tapi tak cukup. Derek je hilang. Derek tak tahu pergi mana. First day, hari Jumaat. Lagi dah. Orang ini tak? Takkan nak buat kotak. Boleh kotak. Tak cakap Dila. Level 4. Dila, pergi turun bawah. Dia tinggal Aina terus. Murah. RM64. Day 11. Kita Kamakura. Sebaik sempat dia belah lagi. Oh, sorry. Cantik guys. Kering tepi laut. Wah, ni mesti sejuk ni keluar ni. Wow. Siap, ada dapur sah. Aina macam nak jatuh. Sekejap lagi.
Tada. No cut. Kereta tau, hati-hati. Makan. Oh, view belakang cantik. Cokek kaki. Allahu Akbar. Day 12 semua nak check out dah. Hijau dah lah. Tadi kita wah, semua bag-bag. Wah, tengok ada ni Farmer juice. Ni sedap. Kedai dia. Kali ni kita akan pergi ke New Era. Kat New Era. Nak tengok topi. Ni jalan seorang-seorang. Hari ni last day dekat Tokyo. So lepas ni nak pergi airport, Narita Airport. Sekarang ni kita orang berpecah-pecah. Masing-masing me time. Nak pergi mana? Untuk pergi makan ramen kot. Pergi tengok sekejap. Jom kita makan dekat Halal Sakura. Alah, dah mega pula dah. Sini nak tengok ada ramen tak? Sebab aku terliur ramen ni. Kat mana tak? Aku tak tahu ni. Kat area Nippori. Aku dah pergi yang Sakura Halal tu, tapi tak ada. Stres sekarang nak pergi lagi satu tempat ramen halal. Nak pergi tengok kat sana. Ni tak tahu kat mana ni aku pergi. Aku pergi lagi satu tempat ni. Nak pergi tengok lebih jauh kat nak jalan. Pergi tadi menu pula tak ada ramen, makanan Arab macam tu. Aduh, stres. Kat Okachi Machi. Apa tak nama? Okanami Machi ke apa, aku tak ingat nama. So nak on the way ke ramen, halal ramen yang betul. Tahu lah, harap ada lah. Kalau tak ada aku fed up dah ni. So not bad sini, ramai juga orang. Macam familiar sini. Dekat mana macam familiar tempat ni. Oh yalah, dekat kat mana ni? Macam semalam datang sini. Ni macam kat Shinjuku ke? Entahlah aku. Ampun lah, makan ramen je ni. Toribushi Halal Ramen. Jom. Okay, this one white chicken ramen dengan gyoza. On the way ke Narita Airport Terminal 2. Tadi nak masuk kat cancel line tu tak boleh guna IC card. Lepas tu kita macam macam dia Aina draw duit. Kelab Cari ATM. Orang tu kata kena guna cash saja. Mesin kata boleh guna IC. Betul? Boleh guna kad. Reject semua. Oh, pening. Lepas tu pergi last minute. Bila time pukul 7.42. Lepas tu berlari lah. Train pula lagi seminit nak pergi. Oh yeah. Exercise tadi.
Tapi pengalaman lah, pengalaman. Naik eskalator ngam-ngam train nak tu dah. Memang masuk. Sepatutnya coach 4 kita masuk. Tapi kita masuk je coach 3 crossover lah, macam tu. On the way. Destination. Oh, ada nampak. Kita on the way Terminal 2. Bye. Ni diorang. Diorang dah barai lah. Tadi ada beli topi kat New Era. Ni only in Japan dia cakap. Ada ni PlayStation punya logo tepi. Ni dalam 4,000 yen. 4,000 apa tak? Di Doraemon. Di cover aku punya lah. Doraemon. Dia macam neon colour, cantik. Dia kata ni in Japan. Tak tahulah betul ke tak dia cakap. Tapi itu yang dia cakap tu, beli je lah. Toilet. Di bahagian shower. Ni tempat masuk bilik-bilik tadi. Sekarang pukul 4 pagi. 4:30 keluar daripada hotel ni. Supaya dia siap-siap dah mandi. Settle. Bye-bye, Narita Airport. Marilah pulang ke pangkal jalan. Marilah kita jadi orang balik. Jadi orang. Sedihnya. Balik. Aduh. Nak balik dah semua. Sedih. スクートでお客様のお呼び出しを申し上げます。スクート809便シンガポール行きへご出発。 Marilah pulang. Dan betul, dapat seat depan. Tengok pilot dia landing smooth lah. Macam mana? Penat. Dari Indo sejuk. Heated apa ni? Heated. Heated seating dia cakap tadi. Update. Oh, Bila toilet. toilet heated seating. Rindu. Dia tengok view belakang. Very. Untuk tali manja. Ni ramai ni. Sejam je. Cantiknya view belakang. Cheer. Dah sampai. Lagi custom je. Check dengan custom. Okay semua. Thank you for the trip. Nantilah kita buat lagi video kat luar. Hai. Thank you for the trip guys. Dekat. Jumpa Seroya. Bye. Bye guys. Jumpa lagi. Bye semua. Dah tak jumpa. Perpisahan. Tak tahu tak nampak dia lagi. Naik
ke AliExpress. Lagi 15 minit. Lagi 5 minit. Senang sikit, cepat sikit. Grab lama sangat. Lepas tu mahal. Baik naik ni.